Aku ingat bos suami aku yang kejam time raya ni. Tapi rupanya, suami akulah jantan paling kejam. Korang rasa patut ke aku maafkan? Malam ni patutnya penuh dengan suara takbir, gema kesyukuran. Tapi bagi aku, malam ni rasa macam malam kematian. Aku tengah terduduk kat dapur kampung, pandang kawah rendang yang tengah mendidih, tapi hati aku hancur berkecai, macam kaca kena hempas kat batu. Ceritanya bermula petang tadi. Kita orang baru je sampai kampung aku. Smooth je perjalanan. Suami aku nampak okey sangat. Menantu contoh. Dia angkat beg, dia salam mak ayah aku cium tangan. Dia tolong kemas ruang tamu nak sambut tetamu esok. Aku rasa bahagia sangat sebab dapat tengok senyuman dia. Aku ingatkan, tahun ni raya paling bermakna untuk kita orang. Aku sabar, aku reda. Sebab suami aku cakap tahun ni bonus dia tak ada. Aku pakai baju raya emerald green yang aku beli guna duit simpanan aku sendiri semata-mata nak sedondong dengan dia. Tapi Tuhan nak tunjuk sekejap je. Lepas berbuka tadi, kita orang tengah sibuk nak prepare barang raya. Tiba-tiba phone dia berbunyi. Dia masuk bilik, borak lama gila kat balkoni. Bila dia keluar, muka dia berubah pucat, nampak serabut gila. Dia cakap, "Sayang, abang minta maaf sangat. Bos abang call. Ada emergency kat site kat Kuantan. Projek sangkut. Abang kena gerak sekarang juga kalau tak kena penalti." Aku macam nak pingsan. "Bang, esok pagi dah raya. Takkan bos abang kejam sangat?" Tapi dia tunjuk mesej WhatsApp kononnya dari bos dia. Maki-maki suruh gerak. Dia terus packing baju, salam mak ayah aku dengan muka sedih gila. Kononnya dia pun terpaksa. Mak ayah aku bekalkan ketupat rendang untuk dia makan kat jalan. Aku hantar dia kat pintu pagar dengan air mata. Aku kesian tengok suami aku kena kerja malam raya demi kita orang. Tapi rupa-rupanya akulah perempuan paling bodoh kat dunia ni. Masa aku nak kemas bilik, aku perasan iPad dia tertinggal bawah bantal. Aku tak pernah spy dia. Tapi malam ni hati aku rasa tak sedap gila. Aku buka iPad tu dan Tuhan jatuhkan kebenaran depan mata aku. Ada email booking confirmation dari sebuah resort mewah kat Langkawi. Langkawi, bukan Kuantan. Check in esok, pagi raya pertama, atas nama suami aku dan seorang perempuan lain. Aku menggigil. Aku buka Instagram. Aku guna akaun fake aku untuk search akaun staff baru dekat pejabat dia. Yang aku nampak suami aku asyik like je gambar-gambarnya. Akaun dia private, tapi dia ada post story baru. Korang tahu apa aku nampak? Gambar suami aku tengah drive dengan caption, "Healing trip with my favourite person. Bye KL." Dan yang paling buat aku nak gila, suami aku tengah pakai baju yang aku sendiri iron petang tadi. Sekarang aku tengah duduk kat dapur, sorang-sorang. Mak aku datang tanya, "Kenapa tak tidur lagi? Sedih ke suami tak ada?" Aku terpaksa senyum kelat. Aku terpaksa menipu mak ayah aku. Aku terpaksa cakap, dia dah sampai site sebab aku tak nak diorang hancur hati pagi raya ni. Aku rasa berdosa sangat sebab mak ayah aku dah sayang gila dekat dia. Duit bonus yang kononnya tak ada tu, rupa-rupanya dia guna untuk bawa perempuan lain pergi Langkawi. Korang rasa patut ke aku diamkan je malam ni demi menjaga air muka dia depan family aku? Atau aku post je email booking Langkawi tu kat group family kita orang malam raya ni juga bagi satu Malaysia tahu perangai jantan tak guna ni?